Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Okey, sahabat-sahabat, hari ni Nek Yah nak buat kuih, apa nama tu? Puding sumi. Ni request daripada cucu Nek Yah lah, Hafi. Dia nak bawa pergi rumah kawan dia. Kawan dia ada jamuan apa tak tahu. Lepas tu ada benda kuih nak buat, Yah ambil. Dia suruh buat ni. Puding sumi. Okey, sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, sahabat-sahabat. Hari ni Nek Yah tak bersihat ni, demam. Demam semua. Okey, jom kita buat kuih ni. Kuih yang paling senang, tapi budak-budak paling suka kalau cucu Nek Yah suka sangat. Nek Yah ada benda ni ha. Nek Yah ada 2 kotak benda ni. Apa nama ni? Serbuk puding perisa kelapa. Ni sumi. Dah bekas ni. Guna bekas ni Kita bubuh dalam bekas ni. Bila dia sejuk, tutup. Senang nak bawa apa itu ini Jom kita buat deh. Buat pun senang ni. Senang ya amat-amat sangat. Ni Nek Yah baca arahan sini belakang dia ni. Campurkan serbuk puding dengan 2 cawang air atau 400 ml. Makna serbuk ni 2 cawang air. Okey. Air panas dia sungguh. Jadi Nek Yah tak guna air panas lah ni. Kita guna air panas. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Mana 2 sumpit 2 kok 2 4 lah. Kita bubuh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Tutuplah. Kacau dia sekali. Dia ada sebi-sebi dalam ni. Ada rasa nyoh, manis. Cukup dekat. Jadi kita masuk dia. Sampai dia mendidih lah. Sementara tu kita buka ni sumi ni. Kita buka sumi, kita bubuh je dalam ni. Senang kerjaan ni. Oh, mak ayuh dah. Ada juga orang ayuh ni. Agak dia duduk dalam tiup ayuh tu. Lepas ayuh kita guna gini. Tu begini. Dia dapat dia mendidih waktu macam Nek Yah
Okey, sahabat-sahabat ni. Masuk dah ni. Lukuk dah ni. Ni sahabat-sahabat, dia berdidih dah ni. Masuk ni. Tutup api. Jadi sahabat-sahabat, kita bubuh dalam kuih kita ni, dan dah cuang kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sahabat-sahabat, kita akan bubuh ni semua ni. Budak-budak memang suka kuih gini. Okey lah sahabat-sahabat, kita akan bubuh semuanya lah. Sahabat-sahabat, ni tu puding kita ni. Tu tak cukup sumbi dua cawan, 2 mangkuk sup. Jadi kita kena tunggu sampai dia sejuk dah. Sejuk, tutup, bola peti. Sedap. Okey, sahabat-sahabat ni, puding kita dah siap dah ni. Dia comel. Ni kalau nak bola peti lagi sedap ni. Jadi kalau Hafiz nak bawa pergi rumah kawan dia, tinggal tutup je lagi gini. Tutup gini. Buh dalam bekas Tupperware comel-comel. Bawa gini. Senang kan, buh dalam bekas comel-comel pula Tupperware. Senang buat. Jadi budak-budak pun suka tengok pun menarik. Yang pastinya rasa sedap. Sedap lah sebab apa ni, puding ni dia rasa dia dah macam nyo. Apa nama ni, perisa kelapa dia tulis tu. Buat kerja senang. Memang ya tengah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Orang tua pun sedap makan. Budak-budak apa lagi, dia seronok lah tengok benda-benda gini. Buatlah sahabat-sahabat kalau kadang-kadang dah anak cucu suruh buat apa, buat kuih, nak buat jamuan dengan serta-merta. Ni nak ayah buat malam, buat malam, buat pagi boleh ada bawa petang macam ni. Boleh banyak ni 2 supik berapa? Naik aku tak bilang berapa. Ada 40 kah kot tau. Ni tak bilang. Okeylah sahabat-sahabat, Nayah mohon maaf lah segala kekurangan sana sini, tersilap kata, terkasar bahasa. Nayah mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih banyak-banyak lah
support Nek Yah dari dulu sampai sekarang, subscriber lama, subscriber baru. Terima kasih banyak-banyak. Hok mana tak subscribe lagi, subscribe Nek Yah deh. Gitu. Dan jangan lupa tengok video Nek Yah deh. Nek Yah doa, Nek Yah tak ada benda nak balas. Nek Yah doakan anda semua semoga berada dalam rahmat Allah, sentiasa dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey sahabat-sahabat. Nek Yah doa apa sihat ni hari ni. Maka ada ubat ni. Okey sahabat-sahabat, kita jumpa di lain video dah. Bismillah, Allahu Akbar. Bye bye.